Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada hadirin yang dirahmati. Hari ini kita berkumpul dalam suasana ilmiah untuk menyaksikan satu perdebatan hebat yang akan menguji minda dan hujah para pendebat dalam debat ala Presiden. Tajuk perdebatan kita yang pada hari ini berbunyi, pembangunan kesenian lebih penting daripada kesukanan dalam kemajuan negara. Di pentas ini, kita akan menyaksikan pertembungan antara kesenian dan kesukanan. Dua-dua bidang yang masing-masing mendakwa menjadi tulang belakang pembangunan negara. Siapakah yang lebih penting? Siapakah yang lebih memberi impak kepada kemajuan negara? Kita akan serahkan kepada dua pendebat hebat kita untuk menjawabnya. Di barisan kerajaan, menyokong usul ini kita ada Saudara Rosdi bin Chodeng, seorang pendidik di Sekolah Menengah Kebangsaan Bukit Garam II. Di barisan pembangkang, menentang usul ini kita ada Saudara Syarmin Shah bin Said, seorang guru di Sekolah Menengah Kebangsaan Bukit Garam. Selamat datang kami ucapkan. Saya ingin mengingatkan semua bahawa sesi debat ini akan melalui beberapa pusingan. Yang pertama ialah pusingan usul. Pendebat akan memperkenalkan usul dan hujah utama mereka. Pusingan hujah. Pendebat akan membentangkan hujah mereka dengan fakta dan bukti yang kukuh. Pusingan bidasan. Pendebat akan membidas hujah pihak lawan dengan tegas. Pusingan soal jawab. Kedua-dua pendebat diberikan peluang untuk bertanya dan menjawab soalan secara selang-seli. Pusingan penggulungan. Pendebat akan merumuskan hujah terakhir mereka. Tanpa membuang masa, saya akan menjemput Saudara Rusdi bin Chodeng dari barisan kerajaan untuk menyampaikan usul beliau. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam pertemuan kepada Tuan Speaker, barisan juri yang arif lagi bijaksana, pihak lawan yang saya hormati, serta hadirin yang saya kasihi. Pada hari ini, saya berdiri di hadapan anda dengan penuh keyakinan untuk menyokong usul pembangunan kesenian lebih penting daripada kesukanan dalam kemajuan negara. Sebelum saya meneruskan hujah, izinkan saya menjelaskan usul ini dari sudut literal dan konseptual. Dari segi literal, pembangunan bermaksud usaha mempertingkat sesuatu agar lebih maju dan berdaya saing. Kesenian merangkumi pelbagai bentuk ekspresi kreatif seperti seni visual, muzik, tarian, teater dan sastra. Kesukanan pula merujuk kepada aktiviti fizikal yang melibatkan pertandingan dan rekreasi untuk kecerdasan dan daya tahan tubuh. Kemajuan negara boleh ditakrifkan kepada kestabilan negara boleh diartikan sebagai perkembangan dalam pelbagai aspek yang membawa kepada kestabilan dan kejayaan sesebuah negara. Manakala secara konseptual, unsur ini membawa maksud bahawa dalam usaha memajukan negara, pembangunan kesenian perlu diberi keutamaan lebih tinggi berbanding dengan kesukanan kerana seni merupakan teras kepada identiti dan ketamadunan sesebuah bangsa. Seni bukan saja memperkaya warisan budaya, malah berperanan dalam membentuk pemikiran kritis, mencetuskan inovasi dan memacu ekonomi kreatif dan semakin berkembang di peringkat global. Dalam perdebatan ini, saya akan mengemukakan 3 hujah utama untuk mempertahankan pendirian saya. Yang pertama, kesenian sebagai identiti dan jati diri negara. Seni mencerminkan warisan budaya dan memperkukuh semangat nasionalisme dalam kalangan rakyat. Yang kedua, industri kreatif sebagai pemacu ekonomi negara. Pembangunan kesenian membuka peluang pekerjaan dan menjana pendapatan negara melalui sektor kreatif seperti muzik, filem, dan juga seni reka. Yang ketiga, kesenian membentuk masyarakat yang lebih intelektual dan berketamadunan. Seni merangsang pemikiran kritis dan kreativiti, seterusnya akan menghasilkan generasi yang lebih progresif dan inovatif.
Dengan ini, saya berdiri dengan teguh menyokong usul bahawa pembangunan kesenian lebih penting daripada kesukanan dalam kemajuan negara. Sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada saudara Rusdi bin Choding dari Barisan Kerajaan atas hujah pembukaan yang cukup bersemangat dan bernas tadi. Beliau telah membentangkan pandangan bahawa kesenian merupakan tunjang utama dalam kemajuan negara dengan menekankan kepentingannya dalam aspek ekonomi, perpaduan dan identiti nasional. Satu pembentangan yang menarik, penuh dengan bersemangat, seni yang mengalir dalam nadinya. Namun, adakah hujah ini benar-benar kukuh? Atau adakah terdapat sisi lain yang lebih kuat dalam memperjuangkan peranan kesukanan? Adakah seni benar-benar lebih penting? Atau mungkinkah kesukanan yang sebenarnya menjadi pemangkin utama dalam membawa negara ke tahap kemajuan yang lebih tinggi? Bagi menjawab persoalan ini, kini saya ingin menjemput pendebat dari Barisan Pembangkang, Saudara Syarmin Syah bin Said, untuk tampil ke hadapan dan menyampaikan hujah pembukaan beliau. Kita akan mendengarkan bagaimana beliau akan mempertahankan kesukanan sebagai aspek yang lebih penting dalam kemajuan negara. Dengan itu, dipersilakan Saudara Syarmin Syah bin Said. Terima kasih terhadap usul yang telah dibentangkan oleh pihak pro kesenian sebentar tadi. Sebelum itu, izinkan saya untuk memberikan satu rangka pantun bagi ditujukan kepada pihak pro kesenian. Air mengalir ke muara laut, jernih tenang, tiada tersumbat. Jangan cepat membuat keputusan bulat, mari kita kupas dengan hujah yang lebih padat. Hadirin hadirat yang dihormati sekalian, sebelum saya membentangkan usul saya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Tuan Pengurusi, barisan juri yang saya hormati, pihak lawan yang tidak calang hebatnya, serta sidang yang dimuliakan sekalian. Nama saya Syarmin Syah bin Said, saya berdiri teguh sebagai pro kesukanan dan merupakan pembangkang dalam perdebatan kali ini. Saya di sini adalah untuk menentang usul yang bahwa kononnya pembangunan kesenian lebih penting daripada kesukanan dalam kemajuan sesebuah negara. Untuk memastikan perdebatan ini lebih jelas dan teratur, izinkan saya untuk menjelaskan definisi usul ini secara literal dan juga konseptual. Secara literal, pembangunan bermaksud usaha mempertingkatkan sesuatu agar lebih maju dan berkesan. Selain itu, kesukanan pula merujuk kepada segala aktiviti fizikal yang berkaitan dengan pertandingan, kecergasan, dan juga ketahanan mental. Seterusnya, kesenian pula membawa maksud kepada ekspresi kreatif dalam membentuk visual, audio, dan juga estetika. Dan akhir sekali dalam definisi literal, yaitu kemajuan negara. Ialah peningkatan dalam aspek sosial, ekonomi, dan politik yang membawa kepada kestabilan serta keunggulan negara di peringkat global. Secara konsep pada usul ini, ia berarti bahwa dalam konteks pembangunan negara, kesenian wajar diberikan keutamaan lebih tinggi berbanding kesukanan. Namun, saya menolak pandangan ini kerana saya percaya bahawa kesukanan memainkan peranan yang lebih besar dalam membina masyarakat yang sihat, berdisiplin, bersatu serta mampu menjana ekonomi secara langsung menerusi acara sukan bertaraf dunia. Dalam perdebatan ini, saya akan mengemukakan 3 hujah utama untuk mempertahankan pendirian saya. Yang pertama sekali adalah kesukanan sebagai asas kesihatan dan juga kesejahteraan rakyat, di mana sukan ini dapat membantu dalam membentuk rakyat yang lebih sihat, yang produktif, yang berkualiti, yang merupakan kunci kepada kemajuan negara. Kemudian hujah saya yang kedua ialah industri sukan sebagai pemacu ekonomi global. Sukan menjana pendapatan yang besar melalui industri pelancongan sukan, penyiaran, serta penajaan dan juga pengiklanan antarabangsa. Kemudian hujah saya yang terakhir ialah sukan sebagai platform perpaduan nasional dan pengiktirafan antarabangsa. Sukan menyatukan rakyat tanpa mengira latar belakang selain mengharumkan nama negara melalui pencapaian atlet kita di pesada antarabangsa. Oleh itu, saya berdiri teguh menentang usul ini dan berpendapat bahawa kesukanan itu lebih penting daripada kesenian dalam usaha mencapai kemajuan negara. Sekian, terima kasih. Hadirin sekalian, kita kini memasuki pusingan kedua, yaitu pusingan hujah, di mana setiap pendebat akan membentangkan hujah utama mereka dengan lebih terperinci, disertai fakta, data dan analisis yang kukuh. Saya ingin mengingatkan bahawa dalam pusingan ini, setiap hujah yang dikemukakan mestilah bersifat kritikal, berpijak pada realiti dan tidak sekadar retorik kosong. Tanpa membuang masa, saya dengan ini menjemput
menjemput dari barisan kerajaan Saudara Rusdi bin Chodeng untuk mengemukakan hujah pertama beliau. Dipersilakan. Terima kasih, saudara pengerusi majlis. Saya akan membentangkan 3 hujah kukuh untuk menyokong bahawa pembangunan kesenian lebih penting daripada kesukanan dalam kemajuan negara. Tuan-tuan, puan-puan yang saya kasihi, kesenian merupakan cerminan tamadun dan juga jati diri sesebuah bangsa. Tanpa kesenian, sesebuah negara akan kehilangan identiti serta keunikan budaya yang membezakan mereka dengan negara lain. Sebagai contoh, negara kita Malaysia terkenal dengan seni warisan seperti batik, wayang kulit, seni ukiran, muzik tradisional seperti gamelan, dan seni sastra seperti pantun dan syair. Seni bukan saja membentuk identiti, malah menjadi alat diplomasi budaya yang memperkenalkan negara kita kepada dunia. Kajian oleh UNESCO pada tahun 2023 mendapati bahawa negara yang memelihara seni dan budaya dengan baik bukan saja mempunyai masyarakat yang lebih bersatu, tetapi juga lebih dihormati di peringkat antarabangsa. Bayangkan, jika kita mengabaikan kesenian, warisan kita akan lenyap, generasi muda tidak akan mengenali budaya sendiri, dan lebih malang, negara kita akan kehilangan keunikan yang membezakan kita dengan negara lain. Justru, saya dengan tegas bahawa kesenian adalah tunjang kepada identiti negara lebih penting daripada kesukanan yang hanya melibatkan aktiviti fizikal yang akan menghilangkan warisan negara. Hadirin sekalian, industri kesenian bukan sekadar hobi. Ia adalah sumber ekonomi yang bernilai tinggi. Berdasarkan laporan Bank Dunia tahun 2022 menunjukkan bahawa industri kreatif global menyumbang lebih daripada 2.2 trilion kepada ekonomi dunia dan menyediakan lebih daripada 30 juta pekerjaan. Malaysia sendiri memperoleh pendapatan lebih 20 bilion setiap tahun daripada industri kreatif seperti animasi, muzik, filem dan seni reka. Filem animasi tempatan seperti Agent Ali The Movie dan Upin Ipin telah menembusi pasaran antarabangsa dan menjana ratusan juta ringgit. Jika kita melabur lebih banyak dalam pembangunan kesenian, lebih banyak produk kreatif Malaysia dapat bersaing di peringkat global. Sebaliknya, industri sukan Malaysia masih jauh ketinggalan. Hanya segelintir atlet berjaya memperoleh pendapatan tinggi dan kebanyakan sukan masih bergantung kepada tajaan dan juga peruntukan daripada kerajaan. Oleh itu, pembangunan kesenian adalah langkah lebih strategik untuk memacu ekonomi negara. Tuan-tuan dan puan-puan, kesenian bukan sekadar hiburan, tetapi alat pendidikan yang membentuk pemikiran yang kritis, kreativiti dan empati dalam masyarakat. Kajian oleh Harvard University pada tahun 2021 mendapati bahawa individu yang terdedah kepada seni sejak kecil mempunyai IQ yang lebih tinggi, daya kreativiti yang lebih tinggi dan lebih empati terhadap masyarakat. Sebagai contoh, negara maju seperti Perancis, Korea Selatan dan Jepun sangat menekankan kesenian dalam sistem pendidikan mereka. Hasilnya, mereka bukan saja menjadi negara berteknologi tinggi, tetapi juga kaya dengan budaya dan inovasi. Sebaliknya, sukan tidak membentuk pemikiran intelektual yang mendalam. Sukan hanya menekankan kecerdasan fizikal, tetapi seni membentuk jiwa, minda dan nilai kemanusiaan dalam diri seseorang. Oleh itu, saya tegaskan bahawa pembangunan kesenian lebih penting daripada kesukanan kerana ia membentuk masyarakat yang lebih berbudaya, berintelektual dan bertamadun. Sekian, terima kasih. Baik, satu hujah yang cukup meyakinkan daripada saudara Rusdi bin Chodeng. Namun, apakah pandangan dari pihak pembangkang? Adakah kesenian benar-benar lebih dominan daripada kesukanan? Untuk itu, saya dengan ini menjemput pedebat dari barisan pembangkang, saudara Syarmin Shah bin Said, untuk mengemukakan hujah balasannya. Dipersilakan. Terima kasih Tuan Pengerusi. Berdirinya saya di sini adalah untuk menolak usul ini dengan 3 hujah kukuh yang membuktikan bahawa kesukanan itu lebih penting dalam kemajuan negara. Ingin saya tekankan lagi sekali bahawa hujah saya yang pertama ialah kesukanan sebagai asas kesihatan dan juga kesejahteraan rakyat.
Hadirin sekalian, tanpa kesihatan, segala aspek kehidupan tidak akan bermakna. Sukan adalah kunci kepada kesihatan rakyat dan pembangunan negara yang stabil. Menurut Pertubuhan Kesihatan Dunia WHO, pada tahun 2023, lebih daripada 39% penduduk dunia menghadapi masalah obesiti, penyakit jantung, dan diabetes akibat kurang bersenam. Malaysia sendiri adalah antara negara yang paling obes di Asia Tenggara. Jika kita mengabaikan kesukanan, lebih ramai rakyat akan mengalami masalah kesihatan dan kerajaan sendiri yang akan menanggung kos perubatan yang sangat tinggi. Sebaliknya, negara yang menggalakkan sukan seperti Sweden dan Australia, negara mereka mempunyai kadar kesihatan yang lebih baik, jangka hayat yang lebih panjang, dan tenaga kerja yang lebih produktif. Tanpa kesihatan, ekonomi, dan pembangunan negara juga akan terjejas. Oleh itu, kesukanan itu lebih penting kerana kesihatan adalah aset utama dalam kemajuan negara. Seterusnya, saya ingin tekankan juga hujah saya yang kedua, iaitu industri sukan sebagai pemacu ekonomi. Tuan-tuan dan puan-puan, industri sukan bukan sekadar pertandingan semata-mata, tetapi satu industri yang bernilai berbilion ringgit. Laporan oleh Statista 2023 menunjukkan bahwa industri sukan global bernilai lebih daripada 500 bilion dan terus berkembang pesat. Sebagai contoh, Piala Dunia FIFA pada tahun 2022 menjana lebih daripada 7.5 bilion USD, manakala Olimpik Tokyo 2021 menjana lebih daripada 10 bilion USD. Malaysia sendiri memperoleh keuntungan yang besar daripada acara seperti Le Tour de Langkawi dan MotoGP di Litera Sepang. Jika dibandingkan dengan industri kesenian, sukan mempunyai potensi yang lebih besar dalam menarik pelancong, pelabur asing dan juga penajaan syarikat antarabangsa. Oleh itu, saya tegaskan bahawa kesukanan adalah pemacu ekonomi yang lebih kukuh berbanding kesenian. Seterusnya, hujah saya yang terakhir, iaitu hujah yang ketiga, adalah sukan sebagai platform perpaduan nasional. Hadirin sekalian, sukan menyatukan lebih daripada apa aspek dalam kehidupan manusia. Lihat sahaja bagaimana seluruh rakyat Malaysia bersatu apabila pasukan bola sepak negara beraksi di Piala AFF Suzuki, atau ketika Datuk Lee Chong Wei bertanding dalam kejohanan dunia badminton. Menurut kajian Universiti Oxford pada tahun 2022, sukan adalah alat perpaduan sosial yang paling berkesan kerana ia melibatkan emosi, kebanggaan dan semangat kesukanan. Tidak kira bangsa, agama atau latar belakang, rakyat bersorak bersama pasukan negara. Sebaliknya, kesenian lebih bersifat individu dan tidak mempunyai impak yang besar dalam menyatukan rakyat seperti sukan. Oleh itu, saya tegaskan di sini bahawa kesukanan lebih penting kerana ia menyatukan rakyat dan memperkukuhkan semangat patriotisme. Dengan hujah-hujah ini, saya menolak usul bahawa pembangunan kesenian itu lebih penting daripada kesukanan. Sekian, terima kasih. Kita memasuki pusingan bidasan. Pusingan ini sangat menarik kerana kedua-dua pendebat akan diberikan peluang untuk membongkar kelemahan hujah pihak lawan dan membuktikan bahawa pandangan mereka adalah lebih tepat dan relevan. Dalam pusingan ini, ketajaman fikiran, keberanian dan kekukuhan fakta akan menjadi senjata utama. Saya yakin kedua-dua pendebat sudah bersedia untuk membidas hujah lawan dengan lantang dan berani. Baiklah, tanpa berlengah lagi, saya dengan ini menjemput saudara Rusdi bin Choding dari Barisan Kerajaan untuk membidas hujah yang telah dikemukakan oleh pihak pembangkang. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, Tuan Speaker Dewan. Saya ingin membidas setiap hujah pihak lawan dengan fakta yang lebih kukuh dan tidak dapat disangkal. Bidasan pertama saya adalah terhadap hujah pertama pihak lawan, iaitu kesihatan dan kesejahteraan rakyat. Pihak lawan menyatakan bahawa sukan penting kerana ia menjaga kesihatan rakyat dan mencegah obesiti. Namun, adakah kesihatan hanya boleh dijaga melalui sukan? Tuan-tuan dan puan-puan, kajian oleh Johns Hopkins University pada tahun 2023 membuktikan bahawa pemakanan seimbang menyumbang 70% kepada kesihatan tubuh badan, manakala senaman hanya menyumbang 30%. Ini bermakna walaupun seorang bersukan setiap hari, tetapi dia tidak mengamalkan pemakanan seimbang ataupun pemakanan sihat, mereka tetap berisiko menghidap penyakit seperti kencing manis dan penyakit yang disebabkan oleh obesiti.
Malah, kajian daripada Harvard Medical School pada tahun 2022 menunjukkan bahawa aktiviti kesenian seperti melukis, bermain muzik, menulis kreatif dapat mengurangkan stres dan tekanan darah tinggi sebanyak 40%. Jelas di sini bahawa kesenian juga memainkan peranan penting dalam kesejahteraan rakyat, malah lebih menyeluruh daripada sekadar aktiviti fizikal. Bidasan kedua saya terhadap hujah kedua pihak lawan iaitu industri sukan sebagai pemacu ekonomi negara. Pihak lawan menyatakan bahawa sukan lebih menguntungkan ekonomi berbanding kesenian. Namun, mereka gagal menyebut bahawa industri kreatif berkembang lebih pantas dan juga pesat daripada industri sukan. Berdasarkan laporan daripada World Economic Forum pada tahun 2023, industri kreatif global bernilai lebih 2.2 trilion dolar Amerika Syarikat, iaitu 4 kali ganda lebih besar berbanding dengan industri sukan yang hanya menyumbang 500 bilion. Malaysia sendiri menyaksikan industri seni seperti animasi, muzik, filem dan seni reka berkembang pesat, membawa masuk pelaburan besar serta menjana ratusan ribu peluang pekerjaan. Contoh filem tempatan seperti Agent Ali The Movie berjaya meraih 30 juta di pasaran antarabangsa. Sebaliknya, sukan di Malaysia masih bergantung kepada subsidi kerajaan dan tajak luar dengan kebanyakan atlet terpaksa bersara awal tanpa jaminan masa depan dan juga pendapatan jangka masa panjang. Maka jelas sekali bahawa kesenian bukan sahaja menyumbang lebih banyak kepada ekonomi, malah lebih mapan dan berdaya saing di peringkat global. Bidasan ketiga saya ke atas hujah ketiga pihak lawan iaitu sukan sebagai platform perpaduan nasional. Pihak lawan berhujah bahawa sukan menyatukan rakyat. Namun, saya ingin bertanya, berapa kerapkah rakyat bersatu kerana sukan? Adakah setiap hari? Sebaliknya, seni dan budaya adalah elemen yang menyatukan rakyat secara harian. Lihat saja bagaimana rakyat Malaysia menyanyikan lagu negaraku, membaca sajak patriotik atau menonton filem yang mengangkat perpaduan kaum seperti Ola Bola. Tambahan pula, kajian oleh University of California pada tahun 2023 menunjukkan bahawa penghayatan seni dan budaya meningkatkan empati sosial sebanyak 60%, manakala sukan hanya menyumbang 25%. Kesimpulannya, perpaduan yang terhasil daripada kesenian lebih mendalam dan berterusan berbanding sukan yang hanya mengumpulkan rakyat secara sementara ketika acara besar berlangsung. Justru, saya menolak hujah pihak lawan dan tetap teguh dengan pendirian bahawa pembangunan kesenian lebih penting berbanding dengan kesukanan dalam kemajuan negara. Itu sahaja bidasan dari saya. Sekian. Terima kasih. Hujah dibidas dengan penuh ketegasan. Namun, seperti dalam perlawanan tinju, bidasan ini tidak boleh dibiarkan tanpa serangan balas. Maka, saya dengan ini menjemput saudara Syarmin Shah bin Said dari barisan pembangkang untuk membidas hujah pihak kerajaan. Dipersilakan. Terima kasih Tuan Pengerusi. Saya di sini untuk membuktikan bahawa hujah pihak penyokong tidak relevan dan kurang kukuh berbanding kepentingan kesukanan. Bidasan saya adalah terhadap hujah pertama pihak lawan, iaitu kesenian sebagai identiti negara. Pihak lawan menyatakan bahawa kesenian membentuk identiti negara dan menjadikan dikenali di peringkat antarabangsa. Namun, saya ingin bertanya, adakah Malaysia lebih dikenali kerana seni atau kerana sukan? Jika kita melihat sejarah, Malaysia lebih dikenali kerana Datuk Lee Chong Wei, Nicole David dan Pandalela Rinong berbanding mana-mana artis tempatan dalam Malaysia. Sukan adalah jenama global yang lebih kuat daripada kesenian. Sebagai contoh, Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar disaksikan oleh 5 bilion penonton di seluruh dunia, manakala Olimpik Tokyo 2021 menjana USD 10 bilion dalam ekonomi global. Bandingkan dengan mana-mana festival seni, pasti jumlahnya lebih kecil. Oleh itu, sukan lebih berkesan dalam memperkenalkan negara di pesada dunia berbanding dengan kesenian. Seterusnya, saya ingin membidas terhadap hujah kedua pihak lawan, di mana mereka mengatakan bahawa industri kreatif sebagai pemacu ekonomi. Pihak lawan berhujah bahawa industri kreatif lebih bernilai daripada sukan. Namun, mereka mengabaikan satu fakta penting, bahawa sukan tidak hanya memberi manfaat kepada pemain tetapi juga kepada ekonomi rakyat biasa ataupun rakyat marhen.
Lihat saja bagaimana Liga Perdana Inggris EPL di United Kingdom menjana USD 7.6 bilion setahun dan memberi pekerjaan kepada 100,000 rakyat biasa, bukan hanya atlet. Begitu juga dengan industri sukan tempatan seperti Liga Super Malaysia, MotoGP di Sepang dan Letua di Langkawi, yang membuka peluang perniagaan untuk rakyat biasa dalam sektor makanan, pelancongan dan juga perhotelan. Sebaliknya, industri kesenian lebih terhad kepada golongan elit dan tidak memberi impak langsung kepada rakyat marhaen seperti sukan. Kemudian, bidasan saya terakhir adalah terhadap hujah ketiga pihak lawan, iaitu kesenian membentuk masyarakat bertamadun. Pihak lawan berhujah bahawa kesenian membentuk minda yang lebih kritis dan intelektual. Namun, adakah kesenian sahaja yang boleh membentuk pemikiran yang baik? Tuan-tuan dan puan-puan, sukan juga membentuk minda yang tajam, disiplin yang tinggi dan daya saing yang kuat. Kajian oleh American College of Sport Medicine tahun 2023 menunjukkan bahawa pelajar yang aktif dalam sukan mempunyai prestasi akademik yang lebih baik berbanding mereka yang tidak aktif. Sebagai contoh, negara maju seperti Jerman, Australia dan Korea Selatan menjadikan sukan sebahagian daripada sistem pendidikan mereka dan mereka tetap menjadi negara ataupun antara negara yang paling maju di dunia. Justru, saya menolak ujar pihak penyokong dan tetap teguh bahawa kesukanan lebih penting daripada kesenian dalam kemajuan sebuah negara. Terima kasih. Seterusnya, kita memasuki pusingan soal jawab. Inilah pusingan di mana kedua-dua pendebat akan diberikan peluang untuk menguji keupayaan pihak lawan dengan bertanya soalan yang mencabar dan kritikal. Dalam pusingan ini, keupayaan menjawab dengan pantas dan tepat adalah kunci utama. Setiap pendebat diberi 2 soalan yang akan ditanya secara selang-seli. Saya ingin mengingatkan bahawa soalan yang diajukan mestilah relevan dengan tajuk debat, berbentuk provokatif secara intelektual dan bersifat serangan peribadi. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas peluang yang diberikan. Anda mengatakan bahawa sukan menjadi pemacu ekonomi negara kerana ia membuka peluang pekerjaan kepada rakyat biasa. Namun, bagaimanakah anda menjelaskan hakikat bahawa ramai atlet bersara awal dalam keadaan tidak terjamin tanpa simpanan atau jaminan sosial yang kukuh? Adakah ini bukti bahawa industri sukan kurang mapan sebagai sumber ekonomi jangka panjang? Terima kasih atas soalan itu. Sebenarnya isu kebajikan atlet selepas besar bukanlah kelemahan sukan itu sendiri, tetapi adalah kelemahan dalam sistem pengurusan wang dan juga perancangan kewangan atlet. Lihat contoh di negara maju seperti Amerika Syarikat dan negara Eropah yang lain, di mana atlet diberikan latihan pengurusan kewangan dan peluang pekerjaan selepas persaraan kelak. Malaysia juga sebenarnya sudah mula mengambil langkah yang proaktif, iaitu melalui program skim persaraan atlet ataupun dikenali sebagai SPA yang diperkenalkan oleh Kementerian Belia dan Sukan. Tambahan pula, ramai atlet yang bersara berjaya membina perniagaan mereka sendiri, menjadi jurulatih, pengulas sukan atau duta jenama terkenal. Kita lihat contoh seperti Datuk Nicolan David kini menjadi ikon motivasi, manakala Datuk Lee Chong Wei menjadi penasihat dalam pembangunan bakat baru dalam badminton. Jadi isu ini bukan alasan untuk mengatakan sukan kurang penting dalam ekonomi, sebaliknya ia memerlukan reformasi dalam pengurusan atlet kita. Terima kasih kepada Tuan Pengerusi. Izinkan saya mengemukakan beberapa soalan kepada pihak pro kesenian, di mana soalan saya berbunyi seperti ini. Anda mengatakan bahawa industri seni lebih besar daripada industri sukan dan menyumbang lebih banyak kepada ekonomi. Namun, realitinya berapa ramai artis tempatan yang benar-benar boleh hidup selesa dengan hanya bergantung pada hasil seni mereka? Bukankah ramai yang masih perlu mencari sumber pendapatan lain untuk terus bertahan? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas soalan yang diberikan. Industri seni dan kreatif sedang berkembang dengan pesat di peringkat global. Dan cabaran kewangan bukan hanya dihadapi oleh artis, tetapi juga oleh atlet dan pekerja lain dalam pelbagai sektor lain. Fakta yang lebih menarik ialah industri seni menawarkan pelbagai kerjaya bukan hanya sebagai seorang artis, tetapi juga sebagai penulis skrip, penerbit, animator, juru foto, mereka grafik dan banyak lagi. Tambahan pula, dengan teknologi digital, ramai artis kini menjana pendapatan lumayan melalui pelbagai platform digital seperti YouTube, TikTok, Spotify dan NFT seni digital. Sebagai contoh yang terdekat,
Artis negara kita iaitu Yuna telah berjaya menembusi pasaran antarabangsa dan menjaga pendapatan yang lumayan melalui muziknya. Jadi, isu ini bukan kelemahan industri seni. Sebaliknya, ia menunjukkan bahawa bidang ini mempunyai potensi yang besar dan semakin relevan dalam ekonomi digital moden. Itu saja. Sekian. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Ini merupakan soalan kedua yang ingin saya tanyakan kepada pihak pembangkang. Anda mengatakan bahawa sukan adalah alat untuk perpaduan yang lebih kuat daripada seni. Namun, bagaimanakah anda menjelaskan insiden rusuhan bola sepak yang sering berlaku di seluruh dunia, termasuk negara kita Malaysia, yang membuktikan bahawa sukan juga boleh menjadi punca perpecahan? Saya mohon respon daripada pihak pembangkang. Sekian. Terima kasih. Terima kasih atas soalan itu. Benar, ada insiden rusuhan dalam sukan. Tetapi ia bukan kelemahan sukan itu sendiri. Ia berbunca daripada segelintir individu yang tidak berdisiplin dan gagal menghayati semangat kesukanan itu dengan penuh. Sebaliknya, jika kita lihat secara keseluruhan, sukan tetap menjadi alat perpaduan utama di peringkat nasional dan juga antarabangsa. Sebagai contoh, kejayaan Malaysia dalam sukan seperti badminton, bola sepak sering menyatukan rakyat tanpa mengira kaum dan agama dalam negara ini. Tambahan pula, sukan seperti Olimpik dan Piala Dunia telah terbukti dalam menyatukan negara-negara yang sebelum ini bermusuhan, seperti Korea Utara dan juga Korea Selatan, yang pernah bertanding sebagai satu pasukan dalam sukan Olimpik musim sejuk pada tahun 2018. Jadi, walaupun ada segelintir insiden negatif, secara umumnya, sukan tetap menjadi pemangkin perpaduan yang lebih besar berbanding dengan kesenian. Seterusnya, saya ingin mengemukakan soalan kedua kepada pihak pro kesenian. Dan soalan dia berbunyi seperti ini. Anda mengatakan bahwa kesenian membentuk tamadun yang lebih maju dan bertamadun. Namun bukankah banyak kes seni yang disalahgunakan, seperti seni yang menjurus kepada budaya hedonisme, penyalahgunaan dada dalam kalangan artis, dan isu moral dalam industri hiburan? Adakah ini dipanggil tamadun seperti yang Anda maksudkan? Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin menjawab persoalan yang diajukan oleh pihak pembangkang. Terima kasih atas soalan yang diberikan. Seperti mana sukan mempunyai isu seperti penggunaan doping dalam kalangan atlet, seni juga tidak lari mempunyai cabarannya yang tersendiri. Namun, kelemahan individu tidak seharusnya mencerminkan keseluruhan industri ini. Sebaliknya, seni yang berkualiti tinggi telah terbukti membangunkan tamadun yang maju. Contoh yang kita boleh lihat adalah peradaban Islam pada zaman Abbasiyah berkembang melalui seni bina dan kesusastraan. Begitu juga dengan zaman Renaissance yang mengangkat pemikiran manusia melalui seni dan juga falsafah di Eropah. Tambahan pula di Malaysia seperti seni teater, puisi, filem patriotik dan banyak lagi telah membangkitkan semangat nasionalisme serta mengangkat nilai-nilai moral dan kemanusiaan dalam kalangan rakyat. Oleh itu, kesenian tetap menjadi elemen utama dalam pembangunan sesebuah negara yang bertamadun. Itu saja, semoga menjawab persoalan yang diajukan. Terima kasih. Dengan berakhirnya sesi soal jawab ini, kita semakin hampir ke penghujung perdebatan. Kini, tibalah masa yang untuk mendengar rumusan terakhir daripada kedua-dua pendebat dalam pusingan penggulungan. Baiklah, bagi membuka tirai penggulungan, saya dengan ini menjemput Saudara Rusdi bin Chodeng dari Barisan Kerajaan untuk menyampaikan rumusan akhir beliau. Dipersilakan. Tuan-tuan dan puan-puan, hari ini saya telah membuktikan bahawa kesenian adalah nadi kepada pembangunan negara. Dari seni bina, agung hingga ke lagu kebangsaan yang kita nyanyikan dengan penuh semangat, semuanya adalah hasil seni yang menyatukan kita semua. Kesenian bukan sekadar lukisan di galeri atau teater yang penuh drama. Ia adalah cerminan budaya, pemangkin ekonomi dan identiti bangsa. Tanpa seni, hidup ini ibarat roti tanpa jam. Masih boleh dimakan, tapi hambar dan membosankan. Jangan salah faham bahawa saya ini sebenarnya bukan anti sukan. Saya juga tahu betapa seronoknya menonton perlawanan akhir bola sepak sambil makan kuaci. Namun,
Ingatlah bahawa selepas whistle penamat ditiupkan, siapa yang mencipta lagu kemenangan, siapa yang merekod detik kejayaan, itu dalam bentuk dokumentari. Kesenianlah yang mengabadikan sejarah. Jadi, mahu membina sebuah negara yang maju, jangan sekadar berpeluh di padang, tetapi berfikir dan berkaryalah untuk tamadun. Tuan-tuan dan puan-puan, seperti kata bijak pandai, dunia ini ibarat pentas lakonan, dan kita hanyalah pelakonnya. Tanpa seni, tiadalah pentas. Jadi saya menyeru Anda semua untuk memilih seni sebagai tunjang kemajuan negara. Sekian, terima kasih. Terima kasih Saudara Rusdi bin Choding atas penggulungan yang mantap dan tersusun. Namun, sebelum kita membuat sebarang kesimpulan, kita harus mendengar penggulungan dari pihak pembangkang. Oleh itu, saya dengan ini menjemput Saudara Syarmin Shah bin Said untuk memberikan rumusan terakhirnya. Dipersilakan. Hadirin yang dihormati sekalian, hari ini saya telah membuktikan bahawa sukan bukan sekadar berlari di padang atau menendang bola. Ia adalah industri yang bernilai berbilion ringgit, pemacu ekonomi, dan yang paling penting adalah perpaduan yang tidak dapat dinafikan. Kesenian memang penting, tetapi tanyalah diri Anda sendiri. Jika dua orang yang tidak sepahaman, adakah mereka akan dapat menyelesaikan dengan berpuisi atau dengan satu perlawanan persahabatan di padang futsal? Kita semua tahu jawapannya. Jadi marilah kita fikirkan, ketika negara menghadapi saat sukar, adakah rakyat turun ke jalan raya dengan kanvas dan brus cat? Tidak. Mereka turun dengan semangat kesukanan, bersatu menyokong atlet negara di Olimpik atau Piala Dunia Sukan. Sukan ini tidak mengenal warna kulit, bangsa atau agama. Ia menyatukan kita di bawah satu bendera. Sebagai kesimpulannya, saya bukan menolak seni. Lagu kebangsaan kita pun saya hafal. Tetapi hakikatnya, negara yang hebat bukan diukur melalui jumlah lukisan di museum, tetapi melalui keupayaan rakyatnya untuk bersaing di pentas dunia. Maka jika ingin melihat Malaysia maju, pastikan kita lebih banyak berpeluh di padang berbanding di galeri seni. Sekian, terima kasih. Hadirin sekalian, kita telah menyaksikan satu perdebatan yang sungguh luar biasa pada hari ini. Kedua-dua pendebat telah menampilkan hujah yang berwibawa, bidasan yang tajam, serta jawapan yang penuh keyakinan dan fakta. Debat ini bukan sekadar pertembungan idea, tetapi satu refleksi tentang bagaimana kita sebagai masyarakat harus menilai kepentingan kesenian dan kesukanan dalam memajukan negara. Sesama ada kesenian ataupun kesukanan yang lebih penting, kedua-duanya mempunyai peranan tersendiri yang tidak boleh diketepikan. Sebagai Tuan Speaker Dewan, saya ingin mengucapkan syabas dan tahniah kepada dua-dua pendebat kerana telah berjaya membawa perdebatan ini ke tahap yang sangat tinggi. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada hadirin sekalian kerana mengikuti perdebatan ini dengan penuh minat dan semangat. Dengan itu, mengumumkan bahawa perdebatan kita pada hari ini secara rasminya tamat. Terima kasih semuanya.